Ini pun yang terbaru, melibatkan wakil hanya pekerja dekat syarikat tu sahaja. Macam contoh syarikat saya nak jual, so hanya pekerja syarikat saya sahaja yang layak untuk buat tukar nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali di channel Akil Akmal, channel yang memberikan informasi berkenaan dengan urusan-urusan di kaunter JPJ. Video kali ni saya nak kongsikan SOP yang terbaru berkenaan dengan tukar nama bermula 1 hari bulan 10 2024. So video ni saya nak fokus kepada syarikat lah. Berkenaan dengan tukar nama yang melibatkan syarikat, sama ada nak tukar nama kereta ke, lori ke. So yang melibatkan syarikat, eloklah sangat tengok video ni supaya kalau nak pergi JPJ tu, dokumen yang dibawa tu dah lengkap. Bila dah lengkap, barulah boleh proceed supaya tak berpatah balik dan berulang alik ke JPJ. So video kali ni saya nak fokus kepada dokumen yang diperlukan lah. Sebabnya kalau proses tu macam biasa, kalau melibatkan kereta atau selain daripada motosikal, wajib masuk Puspakom dahulu, dokumen lengkap, barulah pergi JPJ. Tapi kena ingat, dua benda penting tu mesti dah clear. Yang pertama sekali, blacklist JPJ dan tuntutan hak milik, sama ada tuntutan hak milik dari bank atau mana-mana kedai. Dah dua benda tu clear, barulah boleh tukar nama di kaunter JPJ. Untuk melibatkan syarikat, dokumen yang pertama diperlukan mestilah borang JPJ K3 pindaan 2024. Ini borang yang terbaru. Kepada sesiapa yang nak borang atau nak contoh surat wakil, bolehlah email dekat bawah ni, nanti saya akan hantar by email. Itu dokumen yang pertama, mesti borang kena cop. Yang kedua, SSM My Data yang terbaru. Daripada tarikh cetakan tu, sah valid dia 7 hari saja. Contoh kalau buat cetakan hari ni, SSM My Data kena satu set lah. Daripada tarikh cetakan tu 7 hari sahaja sah lakunya. Tu yang kedua, SSM My Data yang terbaru. Yang ketiga, salinan IC wakil. Ini pun yang terbaru, melibatkan wakil hanya pekerja dekat syarikat tu sahaja. Macam contoh syarikat saya nak jual, so hanya pekerja syarikat saya sahaja yang layak untuk buat tukar nama. Itu yang ketiga lah, salinan IC wakil. So macam mana nak buktikan pekerja tu, kena bawa lah. Seperti sedia maklum, dokumen yang keempat, salinan pas pekerja. Dalam SOP tu bagi tahu kena buktikan bawa pas pekerja. Kalau tak ada pas pekerja, bawalah apa-apa dokumen untuk mengesahkan dia bekerja dekat situ. So kalau nak pakai runner memang tak boleh kah? Melainkan runner tu kerja dekat syarikat tu. Ini berkenaan dengan SOP yang terbaru lah. So kalau tak ada pas pekerja, boleh bawa lah KWSP ke atau slip gaji ke, perkeso yang membuktikan dia bekerja dekat situ. Itu yang keempat, salinan IC owner, director lah. Kalau dia tak datang, dia nak wakil ke pekerja dia kena photostat IC sebab dia yang tanda tangan surat wakil. Melainkan kalau dia datang pun, ada dua nama, dia wajib photostat IC owner. Seterusnya surat wakil. Ini format terbaru. Sebelum ni dia tak ada detail macam nombor plate, nama model, nombor chassis. So surat wakil yang terbaru mesti kena ada item yang dinyatakan. So kalau nak contoh, bolehlah email dekat saya akan bagi format contoh. So kena buatlah ikut format tu, cuma alamat JPJ tu saja kena tukar. Mana nak pergi, tulis alamat kat situ. Macam contoh dia nak buat tukar nama dekat JPJ Ipoh, so kena buatlah alamat JPJ Ipoh. Itu yang keenam, surat wakil ikut format yang terbaru. Kalau katakanlah dia pemilik syarikat tunggal, surat wakil tak perlulah. Ini yang melibatkan perkongsian ataupun sendian berhad, wajib kena ada surat wakil. Seterusnya surat resolusi. Surat resolusi ni hanya untuk yang nak menjual saja, untuk membeli tak perlu buat. Resolusi ni kalau syarikat sendian berhad mesti kena certified dan cop tarikh bila surat tu disertified. Kalau melibatkan syarikat perkongsian, ada dua nama pun kena buat surat resolusi, tapi tak perlu certified. Hanya minimum dua sahaja director yang tanda tangan surat tu. Kalau tak faham boleh tengok contoh saya bagi. Kalau nak detail boleh email lah dekat saya akan kongsikan. Terusnya cop syarikat. Cop syarikat ni mestilah full, sebab kadang-kadang ada yang datang bawa cop bulat, hanya ada nama dan IP. Cop syarikat ni mestilah ada nama, ada IP dan alamat. Itu yang
Okey, itu yang ke-8, job syarikat. Kalau senang, bawa je job syarikat tu ke JPJ. Kalau ada silap, boleh baiki kat situ terus, tak perlu patah balik. Okey, itu yang ke-8. Yang ke-9, rotate. Kalau masih hidup, kena bawa lah, sebab bila dah tukar nama, automatic rotate terbatal. Okey, itu kalau masih hidup. Kalau tak hidup, tak perlu bawa. Okey, yang ke-10, laporan Puspakom. Kalau melibatkan kereta, B5 lah. Kalau melibatkan lori, PG sebelah A dan CJ timbang. Dia mesti dua ni adik-beradik lah. Kalau ada PG sebelah A, mesti ada CJ timbang. Okey, kalau kereta, B5 yang melibatkan syarikat. Okey, dan yang terakhir adalah geran atau VOC. Kalau boleh, bawa je, senang. Kalau kata kaunter tu nak, bagi je, sebab nanti akan dapat VOC baru. Okey, itu sahaja dokumen yang diperlukan untuk tukar nama melibatkan syarikat. Okey, sedia maklum, hanya yang pekerja dekat syarikat tu sahaja boleh buat tukar nama. Okey, sekiranya ada persoalan, bolehlah tanya di ruangan komen. Macam saya nyatakan tadi, kalau nak surat contoh atau nak borang apa-apa pun, boleh email dekat saya akan kongsikanlah yang terbaik. Okey, itu sahaja untuk video kali ini, tukar nama yang melibatkan syarikat mengikut SOP yang terbaru bermula 1 hari bulan 10 2024. Bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.